kita selalu rasa konflik itu satu benda yang buruk. Tapi sebenarnya Allah sebut dalam Quran, boleh jadi benda tu kau tak suka, tapi tu baik untuk kau. Satu perkara yang kita kena belajar daripada kisah Nabi Yusuf ni tentang mimpi yang buktikan ini, cuba tengok pada lepas Nabi Yusuf kata betul lah ini tafsiran mimpi, Nabi Yusuf dia rewind balik. Maksudnya dia apa panggil apa throwback balik. Apa perjalanan dia yang dia lalu sehingga dia boleh capai mimpi itu. Apa dia? Dan sesungguhnya ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika ia mengeluarkan aku daripada penjara dan ia membawa kamu kemari daripada dosa sesudah syaitan dan hasutannya merosakkan hubungan antaraku dengan saudara-saudaraku. Nabi Yusuf bagi tahu bahawa ni, aku ni Allah telah keluarkan daripada penjara dan telah membuatkan ada konflik antara aku dengan adik-beradik. Rupanya konflik antara adik-beradik itu adalah satu asbab untuk Nabi Yusuf boleh capai memakbulkan mimpi. Bayangkan kalau adik-beradik Nabi Yusuf tak bergaduh dengan dia. Tak ada konflik. Nabi Yusuf boleh sampai tak Mesir? Tak sampai. Takkan kena campak dalam telaga. Nampak tak? Kita selalu rasa konflik itu satu benda yang buruk. Kita selalu rasa macam, oh bergaduh ni kira benda yang negatif. Tapi sebenarnya Allah sebut dalam Quran, boleh jadi benda tu kau tak suka, tapi tu baik untuk kau. Nabi Yusuf dan juga kita, siapa suka kalau bergaduh dengan adik-beradik? Ada siapa kat sini suka? Saya memang seronok hari-hari bergaduh, saya suka. Bertumbuk, saya memang nak bermusuh pun dengan adik-beradik, tak ada. Membenci ke, tak. Tak ada orang pun suka, tak ada manusia pun suka. Tapi dengan pergaduhan, permusuhan, konflik antara abang-abang Yusuf AS dengan Yusuf telah membuatkan Yusuf dicampak ke dalam telaga, diambil oleh pedagang, dibawa ke Mesir, dijaga oleh rumah Al-Aziz, dan waktu tu pula berlaku lagi benda yang kita tak suka. Apa dia? Kena fitnah pula, kena goda dengan isteri Al-Aziz. Apa lagi? Jadi masuk dalam penjara pula. Siapa suka masuk penjara? Tapi itulah semua benda-benda yang kita tak suka tu yang berlaku tu untuk menjadi asbab akhirnya keluarga Yusuf alaihissalam bersatu semula di Mesir dan mendapat kedudukan yang aman, dilindungi di Mesir dalam keadaan Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri ataupun menteri yang boleh memutuskan satu keputusan yang mutlak kepada kerajaan Mesir.